duit aku cukup lagi tak? Perut kosong, otak susah nak berfungsi. Bolehlah buka macam kafe Rahmah ke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang-Sembang Siswa Dari siswa kepada siswa untuk siswa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke Sembang-Sembang Siswa dari siswa untuk siswa. Saya Cik Arif. Saya Dayang. We are Your your podcaster for today episode. Untuk podcast kali ni, kita buat khas untuk student. Sebab student ni bukan diorang just belajar saja. Diorang juga kena manage masa, kena manage duit, kena manage diri. So banyak benda diorang kena manage. So orang boleh katakan benda ni memang sangat stres lah kalau difikirkan. Betul. Wujudnya podcast ni bertujuan untuk kita tahu. Kita boleh, sebagai student, kita boleh share pengalaman, cara kita hadapi cabaran ataupun cara kita urus duit. Betul-betul. Dan boleh dikatakan, apa yang kami bincangkan ni adalah tips-tips ataupun cara-cara untuk student manage masa diorang, manage cara-cara diorang dekat kampus lah. Boleh dikatakan dengan apa yang tips kita orang bagi ni, insya-Allah akan beri manfaat kepada mereka. Okey, korang juga boleh share pengalaman korang sebagai student dekat email sembang-sembang-siswa@gmail.com. Dekat situ korang boleh lah share korang punya pengalaman, and korang boleh juga dekat situ orang lain juga boleh tahu cerita korang dan pengalaman korang. Dan yang paling penting, podcast ni hanya santai tapi bermanfaat. So, insya-Allah apa yang kita buat hari ni, apa yang kita bincangkan hari ni akan memberi manfaat kepada kamu semua, insya-Allah. InsyaAllah. So, kita pergi kepada soalan pertama kita. Pada pendapat awak, Dayang, allowance atau duit yang student ada cukup tak untuk survive dekat poli sebenarnya? Bagi saya tu kadang cukup, kadang tu tak cukup. Sebab contohlah student ni bila dapat allowance ni, diorang akan gunakan untuk beli makanan, untuk beli kertas, ataupun diorang akan habiskan duit tu untuk banyaklah, dari segi kerja ataupun apa-apa je. Jadi kadang-kadang boleh lari juga daripada bajet ataupun perancangan kewangan diorang. Betul lah, kalau cakap pasal duit ni, kalau awal-awal SEM kan, orang boleh kata macam orang kaya lah. Sebab duit-duit PTN baru masuk, duit allowance baru masuk, beasiswa baru masuk. Tapi bila dah hujung-hujung dekat 4-5 minggu tu, duit dah habis lah. Boleh katakan duit ni tinggal notification je kan dekat dalam phone. Sebab orang katakan awal-awal SEM ni memang banyak guna duit dari segi peralatan, dari segi buku-buku, dari segi nota, dari segi modul. Kadang-kadang tu lain lecturer lain yang diorang minta kan. Ada lecturer yang nak buku nota dengan modul, ada lecturer yang nak buku nota modul dengan contoh-contoh soalan. Memang banyak lah. Tak kira lagi dengan kerja berkumpulan, mini projek, dengan bengkel. Memang banyak sebenarnya. Sangat. So duit tu orang boleh katakan memang banyaklah guna sebenarnya. Untuk soalan kedua, apa cabaran paling besar dalam mengurus kewangan sebagai pelajar? Cabaran yang paling besar lah bagi saya lah, ikut pengalaman saya, kita ni student kadang mudah terpengaruh dengan iklan ataupun iklan-iklan pemasaran yang boleh tarik perhatian student. Contohnya kalau perempuan ni, diorang nampak kasut cantik, kasut tu sesuai untuk pergi kelas, diorang akan beli. Sedangkan diorang dah ada kasut, tapi diorang lebih mementingkan kehendak mereka. Macam diorang tak peduli lah perbelanjaan tu cukup atau tidak, jadi diorang beli je. Betul. Asalkan boleh memenuhi kehendak diorang, bukan keperluan. Orang kata pasal kehendak ni, banyaklah kehendak sebenarnya. Tapi keperluan lagi penting sepatutnya. Kita perlu utamakan keperluan daripada kehendak kita, betul? Nak kata pasal cabaran ni, bagi saya cabaran yang utama sebenarnya sahabat-sahabat sendiri lah sebenarnya. Betul. Banyak sahabat-sahabat kita, orang kata apa, memang penghasut rakan sebaya lah. Penghasut. Dari segi barang-barang, diorang suka hasut. Contohnya dari segi cover set motor contohnya. Mungkinlah cover set motor kita ni masih biasa, cover set motor diorang semat-semat kan. Betul. So diorang minta lah, belilah cover set ni, cantik apa, dah 200 je. So kita, orang kata apa, geli mata lah tengok cover set cantik-cantik semua, barang-barang yang cantik, barang-barang yang kita nak kan. So benda tu orang kata apa, memang ada cabaran-cabaran lah. Satu lagi dari segi makanan, cabaran-cabaran dia. Contohnya mungkinlah makanan dalam poli ni, orang kata apa, makanan dia sedap-sedap, mewah-mewah. Lepas tu harga pula orang boleh katakan ada yang murah, ada yang mahal. So memang cabaran dari segi tu. Kita pula memang suka makan, manusia. Betul. Memang suka makan. So orang kata apa, kalau boleh nak mengunyah je 24 jam. Itulah. Memang. Okey.
Soalan yang ketiga. Okey. Pernah tak sampai hujung bulan, duit hampir habis? Tapi apa yang Dayang buat masa tu? Okey, contohlah kalau saya masa dapat duit atau duit bantuan lah, saya akan manage dulu duit tu. Contohnya contoh dapat dalam 1,400 tu mungkin saya akan buat simpanan supaya bila hujung SEM tu, contoh saya tak dapat survive kan, saya boleh guna duit tu sebagai, dia dikatakan macam duit kecemasan lah. Jadi contoh duit kita tak cukup, kita boleh guna duit tu. Oh, faham? Faham? Kalau saya pula, orang kata apa, setiap SEM tu memang hujung-hujung SEM je, nak dekat-dekat final tu memang duit akan habisnya. Sebab orang kata apa, banyaklah duit kita guna, spend kan. Dekat 4 bulan kita belajar tu memang banyaklah duit kita guna. Yeah. So selalunya bila hujung-hujung SEM ni, saya selalunya akan beli nasi, telur dan kuah je. Memang orang kata makan tu je kadang-kadang. So harga dalam RM3 je. Ya, betul. So kalau makan 2 kali dalam RM6 je sehari. Kadang-kadang tu pagi tu makan nasi dengan telur semua, malam tu saya makan bubur. So orang kata itulah cara saya berjimat sebenarnya. Orang kata apa, biarlah makan sikit janji makan, orang kata. Ya, betul. Okey, soalan keempat. Pada pendapat Dayang, patut tak student buat kerja part time semasa belajar? Saya terpulang juga pada student tu. Kalau dia jenis yang memang rajin, lepas tu pandai urus masa, lepas tu lagi satu dia memang betul-betul memerlukan contoh ataupun dia macam memang cari duit sendiri, dia tak nak bebankan siapa-siapa, mungkin part time tu sesuai untuk dia. Kalau jenis student yang belajar je, nak kerja point up semua, bagi saya tak sesuai. Takut bagi tekanan dekat orang, nanti takut jadi perkara yang tak diingini pula. Betul-betul. Semua macam Dayang kata, benda ni atas diri sendiri sebenarnya, atas student tu sendiri. Ada student yang boleh buat, ada student yang tak boleh buat. So kadang-kadang kita ni as student, mungkin minggu ni kita free, tapi minggu depan kita penuh dengan projek, kita penuh dengan report, kita penuh dengan assignment. So benda tu orang boleh katakan bukan setiap masa kita dapat buat apa yang kita buat sebelum ni. Maksudnya sebelum ni mungkin kita free, kita boleh balik kelas, kita boleh pergi kerja. Tapi bila satu masa lecturer bagi kerja, jadi susah lah untuk kita. Sebenarnya dia bukan susah untuk kita saja, dia susah untuk kumpulan kita. Contohlah ada sebab sesetengah assignment, sesetengah projek memerlukan kumpulan. Ya, betul juga. So bila cakap pasal kumpulan ni, masa lah selalunya. Sebab bukan semua orang free pada masa yang sama. Ya. So bila kita ni student ni busy kerja apa semua, so masa tu akan kurang. So akan banyak lah, akan jadi timbul isu lah, orang boleh katakan. Tapi kalau ada student yang dia boleh manage benda tu sendiri, InsyaAllah benda tu boleh selesaikan tanpa ada masalah. Kadang-kadang tu boleh dikatakan InsyaAllah projek, report semua tu datang dalam minggu yang sama. Pernah satu tahap, saya satu minggu tu saya tujuh assignment saya kena siapkan. Saya kata, Masya Allah, macam manalah orang yang kerja part time buat 7 assignment dalam satu minggu. Kalau saya kerja, saya rasa saya tak dapat buat, saya rasa. Kadang pun kita tak mampu juga nak buat. Betul. Kita memang memerlukan bantuan sebenarnya. Nasib baiklah kita ada kumpulan-kumpulan yang boleh diharap. Kalau tak ada kumpulan, saya rasa mungkin dah give up awal. Ya, itulah. Okey, soalan seterusnya Dayang. Apa tips awak untuk student lain supaya boleh berjimat? Okey, tips saya lah macam tadi saya cakap, buat simpanan lebih awal supaya kita tak kalut untuk kemudian hari. Jadi contoh kalau student nak buat simpanan, kita boleh SSPN, apa lagi? SB. SB ni macam pelaburan. Jadi walaupun kita menabung, dia akan bertambah. Oh, faham. Kalau bagi pendapat saya pula, kalau segi nak berjimat ni, kita senang je. Kalau bagi saya, contohlah dalam satu bulan tu, kita dapat 400. Contoh, satu bulan 400. Kita spend 400. So, kita ambil satu minggu 100. Tapi kalau saya, walaupun satu minggu tu saya dah letak 100, saya akan guna 70 saja. 30 saya akan buat simpanan. Sebab apa? Sehari saya akan spend RM10 saja. So, lagi baki 30 tu saya standby. In case lah jadi apa-apa memerlukan duit ke. So, orang boleh kata apa? Adalah duit. Okey lah kalau untuk yang kurang, orang kata apa, mungkin lah dalam sebulan tu dalam kurang lah daripada 400 apa semua kan. Kita boleh, orang kata apa, tips saya untuk berjimat adalah kita mengurangkan dari segi kita kita beli makanan. Contoh, mungkin lah sebelum ni kita beli dalam harga RM5, RM7, RM6 kan. So kita kurangkan sikit. Mungkin air tu tak payah kita beli je, guna air masak je. Minum yang air yang free kan, orang kata apa kan. Just guna air yang biasa saja. Dan makanan tu orang kata apa, berjimat. So tak adalah guna sangat banyak-banyak makanan. Macam pagi ni makan lain, petang makan lain, malam makan lain. Orang kata apa, berjimat lah. Itulah tips saya. Saya selalunya kalau berjimat ni saya makan 2 kali je sehari. So orang kata apa, tak banyak sangat lah guna duit.
Okey, soalan seterusnya. Adakah masalah kewangan pernah ganggu fokus Dayang dalam pelajaran? Pernah. Contohnya kalau bangun pagi ke, nak pergi ke kelas ke, saya asyik fikir je, aku nak makan apa lepas ni, duit aku cukup lagi tak? Benda tu pun mengganggu juga pemikiran saya. Saya lebih memikirkan duit ni cukup atau tak daripada assignment yang belum siap. Jadi tu pun tak bagus lah juga sebenarnya. Kita kena pandai lah. Okay? Betul. Kalau cakap pasal fokus dalam pelajaran ni, sebenarnya dia berhubung dengan perut kita sebenarnya. Macam banyaklah orang cakap, kalau perut kosong, otak susah nak berfungsi. Sebab benda ni orang kata apa? Kalau nak pergi kelas ke, nak buat something, kita at least kena minum dulu segelas air. Kalau nak pergi kelas ke, nak buat something, kita at least kena minum dulu segelas air. Supaya darah tu mengalir orang kata. Yeah. Even kalau puasa pun lah kan, kita kenalah bersahur kan. Orang kata sunnah sahur ni. Ya, senang. Kita boleh nampak lah perbezaan antara orang yang bersahur dengan orang yang tak bersahur. Kalau orang bersahur ni, dia punya tenaga untuk sehari tu berbeza dengan orang yang tak bersahur. Ya. So kita boleh nampak lah, memang makanan ni memang penting sebenarnya. So orang kata apa, kalau tak makan dia memang mengganggu fokus kita. So Yeah. kalau cakap pasal makanan ni, duit lah, kewangan lah. So kalau tak makan, kalau tak ada duit tak boleh makan. Ya, Tak boleh itulah makan, tak masalah fokus sekarang. dalam belajar. So memang susah. Okey, soalan seterusnya. Kalau ada student yang susah dalam kewangan, apa bantuan yang patut pihak institusi bagi? Bantuan yang patut pihak institusi bagi adalah contohnya dari segi bantuan kewangan, bantuan makanan, pakaian pun boleh juga. Saya rasa tu juga kalau makanan ni kafe bolehlah buka macam kafe Rahmah ke, jual nasi sebungkus RM3. So dekat situ tak rasa beban lah untuk student. Lepas tu kalau jenis bantuan kewangan ni pihak institusi boleh pilih lah mana golongan asnaf, mana golongan yang memerlukan. Jadi dekat situ diorang tak rasa terbeban ataupun diorang rasa pihak institusi juga main peranan. Betul. Tapi kalau bagi pendapat saya pula, kita boleh minta untuk orang-orang yang orang kata apa, yang kurang berkemampuan ni untuk dapat terima bantuan dari institusi. Contohnya dari segi kupon. Macam kita dapat waktu sekolah-sekolah rendah Ya, dulu, apa, RNT betul? Aiman. RMT betul? RMT. So orang kata apa, untuk pelajar RMT, diorang tak keluarkan duit 1 sen pun sehari sebenarnya. So diorang just spend kupon yang ada. Ya, betul. So kalau untuk orang yang tidak berkemampuan, boleh gunakan kupon tu untuk berlanja dekat kafe institusi lah contohnya. So saya rasa benda ni boleh dilakukan dan insya-Allah boleh banyak membantu warga-warga yang berkemampuan ni, Ya, insya-Allah. betul juga, insya-Allah. Okey Dayang, Okey. itu saja untuk soalan kita untuk hari ni. Okey. Okey, terima kasih kepada semua yang meluangkan masa untuk tengok podcast kita orang hari ni. Okey, kepada orang-orang yang dekat luar sana yang nak bantu kami as student, Ya, untuk jadi betul. sponsor kami as student, kami memang membuka tangan, membuka pintu, membuka hati seluas-luasnya untuk korang bantu kami. So, itu saja Itu Dayang saja daripada kami. daripada kami. InsyaAllah jumpa InsyaAllah lagi jumpa untuk lagi. episod seterusnya. Bye-bye. Bye.